mengucapkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana memberikan peluang kepada kami berdua untuk membentangkan tajuk kajian kami, iaitu peranan platform digital dalam pemasaran umrah, penilaian dari perspektif makosid syariah. Sebelum saya melanjutkan pemasaran kami, saya Nur Amin Sofia binti Lusama dan rakan pembantuan saya iaitu Nur Hidayah binti Manis Sasura. Baiklah, pertama sekali saya akan menerangkan tentang pengenalan bagi tajuk kajian kami. Hadirin yang dihormati sekalian, kita telah tahu tentang perkembangan teknologi digital pada era revolusi industri 4.0 yang telah pun sebenarnya membawa perubahan yang signifikan terhadap sektor, terutama sekali dalam industri umrah. Dan pada masa kini kita dapat lihat bahawa banyak agensi pelancongan dan juga agensi umrah yang memanfaatkan platform digital pada masa kini, termasuk itu Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan juga seperti aplikasi pesanan segera iaitu WhatsApp dan juga Telegram dan banyak lagi lah kalau kita tahu. Dan mereka menggunakan platform digital yang saya sebut tadi untuk berinteraksi antara jemaah dan juga para agensi. Dan melalui penggunaan platform digital ini sebenarnya memberikan banyak manfaat kepada agensi dan juga kepada para jemaah. Antaranya yang boleh saya sebut, memudahkan akses kepada maklumat, mempercepatkan proses tempahan untuk melakukan umrah dan juga meningkatkan keberkesanan komunikasi antara kedua-dua belah pihak dan juga memperluaskan capaian pasaran kepada pelanggan yang lebih luas. Contohnya seperti jika agensi itu berada di Kuala Lumpur, manakala para jemaah itu berada di Sabah, Sarawak maupun di Terengganu, di Kelantan. Walau bagaimanapun, sebenarnya ada beberapa cabaran yang perlu diambil perhatian. Contohnya, di dalam platform digital ni banyak berlakunya unsur horor. Kalau kita tahu, seperti kita tidak tahu adanya agensi yang sebenarnya tidak wujud pun ataupun tidak ada lesen yang sah. Dan juga mereka akan menyebarlah maklumat yang tidak sahih dan berlakunya penipuan pakej umrah. Serta berlakunya manipulasi emosi pengguna melalui strategi pemasaran yang tidak beretika. Selain itu juga apabila adanya agensi yang tidak sahih ini akan berlakulah isu keselamatan dan privasi data pengguna itu apabila dikongsi kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. Lagi kami ada juga melakukan kajian berdasarkan isu semasa berdasarkan statistik oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia iaitu MOTAK. Sebanyak 349 aduan berkaitan penipuan umrah yang telah berlaku sepanjang tahun 2023 hingga tahun 2024. Selain itu berlaku juga kerugian sebanyak 14 juta. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa aspek tabik urus perlu dilakukan dengan penelitian yang lebih mendalam. Seterusnya kita boleh tengok kepada objektif kajian bagi kumpulan kami. Kami rekodkan 3 objektif di sini. Yang pertama sekali, kami ingin menganalisis bagaimana peranan platform digital dalam pemasaran perkhidmatan umrah ini. Dan yang kedua, kami ingin menilai manfaat serta cabaran penggunaan platform digital ini dalam industri umrah. Dan yang ketiga, itu yang paling penting sebab dia ada berkaitan dengan makosid syariah, itu bagaimana sejauh mana penggunaan platform digital ni menyumbang kepada pemeliharaan akal, hifzul al-akal dan pemeliharaan harta hifzul al-mal. Okey, kenapa kami menggariskan dua elemen makosid syariah dalam objektif kami yang ketiga ini? Kerana ia sangat berkait rapat dengan tajuk kami tadi. Yang kedua, saya akan terangkan berkaitan dengan dapatan kajian. Kami mendapati 5 platform digital utama yang digunakan dalam pemasaran umrah iaitu Facebook dan Instagram yang digunakan untuk sebagai tempat promosi dan juga periklanan. Manakala YouTube serta TikTok menjadikan medium perkongsian dan juga pengalaman dan ulasan jemaah di situ. Selain itu, laman sesama pula memudahkan tempahan untuk jemaah umrah serta mereka boleh melakukan perbandingan pakej di situ. Selain itu, sementara WhatsApp dan juga Telegram sebagai tempat komunikasi antara kedua belah pihak. Dan juga aplikasi khas umrah iaitu Sehati menyediakan panduan manasik itu bagaimana mereka melakukan ibadah umrah di sana dan juga peta Masjidil Haram, bagaimana laluan ataupun gerak-geri mereka di Masjidil Haram nanti dan perkhidmatan kecemasan jika berlakunya isu keselamatan di sana. Jadi itu sahaja daripada saya, serahkan kepada rakan pembantu saya. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ami. Saya akan menyambung kepada penilaian berdasarkan makosid syariah. Baik, kajian ini menilai
penggunaan platform digital berdasarkan 5 elemen maqasid syariah. Yang pertama adalah hifzuddin. Platform digital membantu jemaah mendapatkan panduan ibadah umrah yang sahih melalui video, aplikasi dan perkongsian ilmu oleh para ulama. Namun begitu, terdapat risiko penyebaran maklumat ibadah yang tidak tepat serta kecenderungan menjadikan umrah sebagai aktiviti pelancongan semata-mata sehingga mengurangkan nilai spiritual ibadah tersebut. Yang kedua dari sudut hifzun nafsi iaitu pemeliharaan nyawa, platform digital memudahkan penyampaian maklumat kesihatan, keselamatan dan juga kecemasan kepada jemaah. Walau bagaimanapun, maklumat yang mengelirukan tentang kemudahan penginapan ataupun faktor keselamatan boleh memberi kesan kepada kesihatan dan juga keselamatan jemaah. Yang ketiga merupakan hifzul aqli, yang mana platform digital menyediakan pelbagai maklumat dan juga ulasan pelanggan yang membantu pengguna lain untuk membuat keputusan secara rasional. Namun, terdapat risiko manipulasi psikologi seperti penggunaan teknik FOMO atau dipanggil fear of missing out, testimoni palsu dan promosi yang mengelirukan. Seterusnya yang keempat iaitu hifzun nasli, yang mana platform digital ini mempromosikan pakej umrah keluarga dan menggalakkan pengukuhan hubungan kekeluargaan melalui ibadah bersama. Walau bagaimanapun, kandungan yang tidak sesuai dengan adab Islam ataupun penggunaan media sosial secara berlebihan boleh menjejaskan nilai moral dan fokus ibadah. Dan yang terakhir iaitu hifzul mal. Platform digital meningkatkan ketelusan harga dan membolehkan pengguna membandingkan pakej umrah daripada pelbagai agensi yang ada. Namun begitu, risiko penipuan digital oleh ejen yang tidak berlesen dan juga unsur gharar dalam promosi masih menjadi cabaran utama yang boleh menyebabkan kerugian kewangan terhadap pengguna. Jadi kesimpulannya di sini, platform digital memainkan peranan yang sangat penting dalam pemasaran umrah kerana mampu memperluaskan capaian pengguna, memudahkan akses maklumat dan juga meningkatkan kecekapan perkhidmatan. Walau bagaimanapun, penggunaan platform digital mestilah berlandaskan prinsip maqasid syariah seperti amanah, kejujuran, ketelusan dan juga tanggungjawab bagi memastikan kepentingan bakal jemaah sentiasa terpelihara. Kajian ini juga mencadangkan agar diwujudkan garis panduan pemasaran digital umrah yang berteraskan maqasid syariah melalui kerjasama antara JAKIM, MOTOC, TAC, SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan juga pihak industri umrah sendiri. Sekian sahaja pembentangan daripada kami. Sekian, Assalamualaikum. Tutup.